Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Baki binti Hassan Hilmi dan hari ini saya akan berbual dengan Cikgu Amirah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Sehat, Alhamdulillah. Boleh tak Cikgu perkenalkan diri? Okey, saya Amirah binti Hassan. Saya mengajar subjek PSV dan juga Bahasa Melayu. Boleh tak saya beritahu soalan sikit? Boleh. Apakah maksud kemerdekaan bagi Cikgu? Okey, maksud kemerdekaan bagi saya ialah kebebasan. Kebebasan daripada campur tangan kuasa asing dan juga untuk mentadbir diri sendiri. Pada pendapat Cikgu, apakah kesan jika rakyat Malaysia tidak bersatu padu? Kesan jika rakyat Malaysia tidak bersatu padu ialah terjadinya pemusuhan, konflik antara bangsa dan kaum dan juga perpecahan agama, kaum dan juga berlakulah pergolakan. Menurut Cikgu, apakah peranan media dalam memupuk semangat patriotisme? Peranan media dalam memupuk semangat patriotisme ini ialah dapat mempromosikan iklan dan juga semangat kemerdekaan tu. Di mana dengan adanya iklan, murid-murid yang tidak minat kepada sejarah ataupun tidak tahu tentang adat resam pelbagai kaum ataupun kaum lain dapat tahu daripada promosi iklan tersebut. Bagaimanakah menurut Cikgu kita boleh menghargai nikmat hidup dalam negara merdeka? Okey, pada pendapat saya, kita boleh menghargai nikmat hidup dalam merdeka ni di mana kita boleh macam di sekolah kalau adanya pertandingan mendeklamasikan sajak ataupun lagu-lagu kebangsaan kita patut masuklah pertandingan tersebut. Daripada situ dapat memupuk sedikit sebanyak rasa cinta akan diri murid-murid. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.